Berita boom hari ini. Penyanyi Sheila Amzah tampil memberi penjelasan berhubung dakwaan segelintir pihak yang membandingkan tahap sambutan serta pengaruhnya di China dan di Malaysia. Isu itu timbul selepas netizen mendakwa kerjaya seninya lebih menyerlah di China berbanding tanah air. Sheila menegaskan penerimaan peminat terhadap seseorang artis adalah sesuatu di luar kawalannya sebagai penyanyi. Sebaliknya, beliau hanya memberi fokus kepada kualiti persembahan serta komitmen dalam kerjaya seni tanpa mengira lokasi. Beliau turut menjelaskan bahawa perbandingan populariti antara dua negara tidak wajar dijadikan ukuran kejayaan seseorang artis kerana setiap pentas mempunyai pengalaman dan dinamik berbeza. Menurutnya, sokongan peminat bergantung kepada tenaga dan suasana ketika persembahan berlangsung yang turut mempengaruhi prestasi di atas pentas. Beliau kekal komited memberikan persembahan terbaik di mana sahaja tampil terus konsisten.